Tak baik tau cakap saya jongang. Saya nak buat braces tau. Siapa cakap? Memanglah tak baik. Orang yang suka mengata ni, maksudnya mengata orang lain, itu nak menunjukkan bahawa kepribadian dia sangat rendah. Itu menunjukkan dia sebenarnya yang kurang, tetapi dia nak mengalihkan kekurangan diri dia kepada orang lain. Ini dinamakan proyeksi kekurangan diri. Dia projek kepada orang lain. Dan selalunya juga orang yang suka mengata orang ini, dia sebenarnya orang yang ndokkan perhatian. Ndokkan perhatian orang lain, ataupun kalau dalam kumpulan dia nak menunjukkan yang dia itu berkuasa. Dan yang paling ketara, orang yang suka mengata orang lain ini ialah orang yang tak ada sifat empati ataupun sangat kurang empatinya. Dia langsung tak memikirkan apakah kesan-kesan daripada apa yang dia kata kepada orang itu, dan juga tak kisah perasaan orang lain. Ramai kan kita jumpa dengan orang yang kuat mengata orang ni. Kat mana-mana pun ada. Kat pejabat, kat tempat kerja kita. Kadang-kadang pantang lepa je. Sedap je dia mengata kita di belakang. Kadang-kadang kita macam susah benar nak keluar daripada kelompok itu sebab kita risau orang tu mengata kita. Cerita bab mengata orang ni memang dah sangat biasa dalam masyarakat kita. Patutnya kita kenalah dengar nasihat orang-orang dulu. Orang dulu kata apa? Orang dulu kata ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam. Dan kalau pada teman, kalau ada mulut tu buatlah konten yang baik-baik. Janganlah buat konten-konten yang kecoh je dalam medsos. Mengata orang, tak puas hati kat orang. Macamlah dia tu perfect benar. Cerominlah diri dulu.